Al-Falaq mendidik setiap Muslim supaya mentauhidkan Allah dalam memohon perlindungan daripada ancaman kejahatan luaran yang boleh menggoncang keluhuran akidah dalam diri. Kegelapan tu luaran. Orang boleh mencuri, kan, menjaga akidah luaran tu yang boleh menggoncang akidah dalam hati. Manakala An-Nas membimbing mereka supaya sentiasa peka dan prihatin terhadap gangguan serta hasutan dalam diri masing-masing. Tu An-Nas beza dia. Allah nak ajar kita sebenarnya hasutan dalam diri kita yang paling banyak, bukan orang lain. Sebab tu salah duk fikir, siapa loi sihir aku ni, siapa loi dengki dekat aku ni. Nampak tak? Okey, baik. Yang berpunca daripada bisikan. Syaitan dia bisik kat luar je. Jadi kita kalah dalam diri kita sendiri. Yang dibisikkan oleh siapa? Kita tahu musuh kita ini adalah jin dan syaitan dan manusia. 3 bulan puasa, jin syaitan tak ada. Tapi siapa yang jadi penolong dia? Itulah tu manusia yang munafik, manusia yang jauh dengan Allah. Juga yang mengikhlaskan tauhid kepadanya melalui permohonan pertolongan daripadanya semata-mata. Dari perspektif lain, hubungan kedua surat ini terserlah daripada sudut kandungan ataupun topik yang menjadi fokus perbahasan dalam keduanya. Seperti yang jelas dapat dilihat, fokus surah Al-Falaq adalah mengajar manusia mentauhidkan Allah supaya memohon perlindungan daripadanya daripada segala bentuk kejahatan dan keburukan semua makhluk ciptaan dia. Baik. Manakala surah An-Nas pula mendidik mereka supaya memohon perlindungan dan kemudaratan yang khusus, kejahatan yang was-was berbisik-bisik akibat daripada hasutan daripada syaitan dan jiwa manusia itu sendiri. Jadi kita jelas ya, surah An-Nas ni beza dia ada bisikan datang ke dalam jiwa kita. Surah An-Nas ini objektif dia adalah dihuraikan oleh para mufassir dan ulama dan ilmuwan. Dapat disimpulkan bahawa objektif paling besar surah An-Nas adalah untuk memberikan bimbingan tentang permohonan perlindungan dengan Allah daripada kejahatan dalam diri kita. Diri kita ni. Sebab tu An-Nas, An-Nas, An-Nas. Baik.